nak cepatlah dia tumpahkan air pula. Sekarang dah pukul 6.50. Dia suruh Acik masak nasi goreng pula. Nak bawa pergi sekolah katanya. Tak tahu lah sempat ke tak. Baik, Allahu Akbar. Tadi nak pegang ni, tiba-tiba jatuh. Boleh pula dia tumpahkan air. Menangis. Sebab air tumpah. Nampak tak lampu tu? Penuh air. Dia tumpahkan air. Kita nak cepatlah dia tumpahkan air pula budak petuah ni. Bekal lah. Dia dah bawa bekal pergi sekolah. Dia dah sempat bernasi untuk dia bawa bekal pergi sekolah.